Pernah tak anda tengah dengar satu lagu, mungkin masa bahagian chorus yang tengah naik atau solo gitar yang betul-betul menusuk kalbu dan tiba-tiba tanpa sebab bulu rumah anda meremang? Hari ni jom kita bongkar sains di sebalik rasa seram sejuk yang best ni. Kita semua tahu perasaan ni kan? Mungkin satu nota vokal yang tiba-tiba melambung tinggi atau satu melodi yang entah macam mana betul-betul kena dengan jiwa. Dan masa tu juga kita rasa satu gelombang dari tulang belakang naik sampai ke kepala. Satu perasaan yang sangat unik. Tapi kan, yang peliknya, perasaan fizikal dia sebiji macam bila kita tengah sejuk atau takut. Fikirkan sekejap. Badan kita bagi reaksi yang sama untuk dua benda yang langsung tak sama. Satu, isyarat bahaya atau sejuk. Satu lagi, isyarat untuk sesuatu yang indah. Jadi macam mana satu tindak balas badan boleh wujud untuk dua tujuan yang sangat berlawanan? Baiklah, inilah pelan kita untuk rungkai misteri ni. Mula-mula, kita akan faham dulu asas refleks ni. Lepas tu, kita masuk bab muzik. Kemudian, kita akan scan apa yang berlaku dalam otak, kenapa ada orang rasa dan ada yang tak. Dan akhir sekali, kita akan sambungkan semua titik-titik ni. Jom! Okey, sebelum kita boleh faham kenapa muzik buat kita meremang, kita kena faham dulu kenapa kita meremang dari awal lagi. Kita kena undur ke belakang sikit, ke fungsi asal dia. Kalau nak guna istilah saintifik, benda ni dipanggil pillow erection. Bunyi macam canggih, tapi konsep dia simple je. Bayangkan setiap helai bulu roma kat badan kita ni, ada satu otot yang super kecil kat pangkal